Kembali di channel YouTube ini. Kali ini kita akan menjejak salah satu kisah kaum pada zaman Nabi terdahulu yang akan membawa iktibar kepada kita semua. Tahukah kamu terdapat suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah kerana tidak jujur dalam timbangan dan menipu dalam urusan jual beli? Lihat. Kedengaran amat mudah, bukan? Namun Allah mengutuk sekeras-kerasnya golongan yang menipu dalam urusan jual beli sehinggakan ditimpa bencana terhadap kaum itu. Perkara itu yang diamalkan oleh kaum Madian. Suatu kaum yang tinggal di sebuah wilayah bernama Madian, yang terletak di kawasan Hijaz dan Syam yang sekarang di sekitar kawasan Jordan atau barat laut Arab Saudi. Mereka adalah dari keturunan Madian bin Ibrahim, iaitu salah seorang anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kawasan masyarakat di daerah ini sangat strategi kerana terletak di laluan perdagangan antara Yaman, Syam, Syria dan Mesir. Oleh kerana mereka tinggal di penempatan yang strategik, maka mereka mahir dalam sektor perdagangan seperti makanan, pakaian, hasil tani, ternakan dan rempah ratus. Sehinggakan pasar mereka sibuk dan berpengaruh di rantau tersebut. Golongan ini tidak mensia-siakan peluang yang ada. Dalam aktiviti harian pula mereka menjalani kegiatan bercucuk tanam kerana mereka dikurniakan tanah yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian. Antara tanaman yang dihasilkan ialah gandum, kurma, buah-buahan dan lain-lain. Selain itu, mereka juga memelihara haiwan seperti unta, kambing dan biri-biri. Hasilnya mereka akan menjual di pasar dan ada juga dijadikan sebagai sumber makanan harian. Di sebalik kemegahan dan kemakmuran yang dimiliki oleh kaum Madian menjadikan mereka sombong dan ingkar dalam urusan duniawi. Mereka tamak dengan kenikmatan dunia. Mereka mulai mengurangkan timbangan berat pada barang yang hendak dijual dan menjualkan barang tersebut dengan harga sama yang diminta oleh pembeli. Mereka tidak jujur dan amanah dalam melakukan urusan jual beli. Ada di antara mereka menaikkan harga dengan melampau-lampau dengan mengaut keuntungan secara berlebih-lebihan. Apakah tindakan ini sangat kejam? Bumi tempat tinggal Madian dipenuhi dengan aktiviti perdagangan. Disebabkan ini ada di antara mereka mengambil peluang untuk mengawal laluan perdagangan yang melintasi kawasan mereka. Sesiapa yang mahu melalui kawasan tersebut perlu dikenakan bayaran secara paksaan. Malahan ada di antara para pedagang diukut dan disamun golongan Madian. Kaum ini benar-benar melakukan onar di muka bumi Allah. Dikala kaum ini melakukan kemudaratan, Allah menurunkan Nabi Syuaib untuk mengembalikan mereka untuk mengikuti ajaran Allah. Nabi Syuaib lahir daripada kaum Madian. Nabi Syuaib mempunyai silsilah daripada Nabi Ibrahim melalui anaknya Madian bin Ibrahim. Garis keturunan Madian menjumpai hingga ke Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berusaha menyampaikan kebenaran kepada kaum Madian. Nabi Syuaib menyatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kurangi ukuran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik iaitu makmur. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat." Baginda berpesan lagi, "Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi." Kaum Madian dapat mengaut keuntungan yang berlipat ganda dari hasil perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mereka rakus mengejar kekayaan. Nabi Syuaib berterus-terusan menegakkan kebenaran dengan menyatakan kebenaran bahawa Allah mengurniakan kepadanya gelaran Nabi dan bertujuan hendak memperbaiki dengan menegah daripada melakukan kemungkaran.
Nabi Syuaib juga mengingatkan supaya kaumnya tidak bermusuh dengannya yang menyebabkan kaumnya akan ditimpa pada bencana seperti yang telah ditimpa oleh kaum Nabi Lot, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Lantaran itu, kaum Madian membalas, "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa engkau katakan itu dan sesungguhnya kamu melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami dan tidaklah kerana kaum keluargamu tentu kami akan melemparmu dengan batu hingga mati. Dan engkau bukanlah orang yang dipandang mulia dari kami." Nabi Syuaib membalas walaupun apa jua yang dikatakan oleh kaum Madian, baginda tetap berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Baginda menyatakan bahawa akan datang azab yang menghinakan bagi sesiapa yang mendustai ajaran Allah. Dan baginda akan sama-sama menunggu bersama kaum Madian. Allah mengabulkan permohonan Nabi Syuaib dengan menurunkan azab kepada kaum Madian. Mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi lalu jadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Tempat itu menjadi sertanya seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Maka binasalah kaum Madian daripada muka bumi melainkan Nabi Syuaib dan pengikutnya yang telah diselamatkan oleh Allah terdahulu daripada kaum Madian. Para sahabat yang dikasihi, sudah jelas bahawa Allah melarang sekeras-kerasnya penipuan dalam perniagaan dan Allah datangkan kita dengan pelbagai azab secara tiba-tiba dalam pelbagai bentuk. Semoga kita mendapat pengajaran melalui kisah kaum Madian ini. Terima kasih kerana menonton. Sebagai tanda sokongan anda, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Jumpa lagi pada video akan datang.